Isu tarif AIZ, Malaysia kekal pertahan kepentingan nasional, negara dagang. Anwar bagaimanapun berkata, setiap pihak berhak mempertikaikan perkara tersebut, namun keputusan Mahkamah Agung AIZ yang menyentuh isu bidang kuasa tertentu di negara itu perlu diteliti dengan lebih mendalam. Ini belum muktamar lagi, muktamar sekadar keputusan Mahkamah Agung tapi Presiden Trump, umpamanya menggunakan beberapa peruntukan lain yang saya bacakan sebahagiannya. Ada 7 atau 8 peruntukan yang dia rasa itu bidang kuasa mereka, kemudiannya Mahkamah Agung sebut itu adalah kuasa Kongres. Setakat ini jawapan awal Trump masih ada bidang kuasa dia dalam peruntukan-peruntukan lain. Saya tidak mahu bahas bagi pihak Amerika. Itu keputusan dia. Keputusan kita mesti guna apa jua kaedah untuk mempertahankan kepentingan kita dan kalau dibangkitkan umpamanya kita harus bertindak berdasarkan keputusan Mahkamah Agung AIZ. Saya rasa, ia terlalu awal. Kalau dilihat sistem di AIZ, penafsiran Mahkamah Agung itu adalah bahawa kuasa mengenakan tarif adalah kuasa Kongres. Jadi kita tunggu dulu. Itu sahaja, ujarnya lagi. Malaysia akan terus mempertahankan kepentingan nasional dalam sebarang perkembangan berkaitan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat, AIZ, yang mengisytiharkan tarif diperkenalkan oleh Presiden Donald Trump sebagai tidak sah. Perdana Menteri, PM, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, pendirian kerajaan kekal berlandaskan kepentingan keselamatan dan ekonomi negara sambil menyifatkan masih terlalu awal untuk membuat sebarang penilaian muktamar terhadap implikasi keputusan itu. Kita masih mempertahankan keputusan peringkat awal yang dibuat Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ketika itu. Ia mengambil kira kepentingan negara. Kita adalah negara dagang dan dalam peruntukan-peruntukan itu, kita boleh mempertahankan termasuk peruntukan menjamin keselamatan dan ekonomi negara. Itu cukup jelas. Pada fahaman saya, mana-mana peruntukan yang ada tidak akan mengenepikan aspek keselamatan negara dan kepentingan ekonomi Malaysia. Bagi saya, itu memadai. Tapi kalau ianya masih dipetikai, itu tiada masalah dan sekarang beberapa ahli yang berhormat bawa ke mahkamah dan biar mahkamah tafsirkan. Saya tidak ada masalah sama sekali sama ada memihak kepada tuntutan pemula atau pendirian kerajaan sebelum ini kerana bagi kita semua perjanjian, 17 perjanjian, diluluskan dan ada peruntukan-peruntukan yang ada persamaan dan perbezaannya. Katanya di Dewan Rakyat hari ini ketika sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri, MQT. Beliau menjawab pertanyaan Datuk Rusul Wahid PN Hulu Terengganu, minta kerajaan menyatakan pendirian rasmi terhadap keputusan Mahkamah Agung AIZ yang mengisytiharkan tarif yang diperkenalkan oleh Donald Trump sebagai tidak sah dan apakah implikasinya terhadap hubungan perdagangan Malaysia.